지가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Pendidikan merupakan tonggak utama pembangunan sebuah negara. Untuk memastikan sistem pendidikan berkesan dan relevan dengan keperluan semasa, setiap organisasi pendidikan, termasuk kementerian dan sekolah, perlu mempunyai aspirasi dan hala tuju yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya, Aina Batrisya binti Cik Zainal Abidin dari Unit Bahasa Melayu 1 akan mengupas dengan lebih lanjut berkaitan aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia untuk membentuk guru berjiwa pendidik. Pembentangan ini adalah bagi memenuhi tugasan 2 pentadsiran berterusan bagi kod kursus GPPP 1092 iaitu pengantar pengajian pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan ialah satu proses pembelajaran yang berterusan untuk membangunkan potensi seseorang individu dari segi ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai dan sahsiah. Menurut falsafah pendidikan kebangsaan, pendidikan merupakan usaha berterusan untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Matlamat pendidikan pertama, melahirkan individu yang berilmu pengetahuan. Pendidikan bertujuan memberikan ilmu pengetahuan kepada individu supaya mereka dapat memahami pelbagai perkara, berfikir secara kritis serta menggunakan ilmu tersebut dalam kehidupan seharian. Kedua, membentuk sahsiah dan akhlak yang mulia. Melalui pendidikan, individu dapat dibimbing untuk mengamalkan nilai-nilai murni seperti hormat, bertanggungjawab dan berdisiplin agar menjadi insan yang berakhlak baik dalam masyarakat. Matlamat ketiga adalah untuk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh. Selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan, pendidikan bertujuan mengembangkan potensi individu dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial bagi melahirkan insan yang seimbang dan harmoni. Seterusnya, aspirasi merujuk kepada keinginan atau cita-cita yang kuat untuk mencapai sesuatu matlamat pada masa hadapan. Dalam konteks pendidikan, aspirasi membawa maksud hasrat atau matlamat yang ingin dicapai bagi meningkatkan kualiti pendidikan serta melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran dan berakhlak mulia. Hala tuju pula merujuk kepada arah atau panduan yang ditetapkan untuk mencapai sesuatu matlamat pada masa hadapan. Dalam konteks pendidikan, hala tuju merujuk kepada perancangan dan strategi yang ditetapkan bagi memastikan sistem pendidikan berkembang ke arah yang lebih baik. Seterusnya, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 merupakan satu pelan transformasi pendidikan yang dirangka oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi meningkatkan kualiti sistem pendidikan negara secara menyeluruh. Pelan ini diperkenalkan sebagai usaha untuk memastikan sistem pendidikan di Malaysia mampu melahirkan murid yang berilmu pengetahuan, mempunyai kemahiran yang tinggi serta berdaya saing di peringkat global. Pelan ini juga berfungsi sebagai panduan utama kepada semua pihak dalam sistem pendidikan seperti pentadbir sekolah, guru dan pihak berkepentingan bagi melaksanakan pelbagai inisiatif penambahbaikan pendidikan. Selain itu, PPPM turut memberi penekanan kepada pembangunan murid secara holistik yang merangkumi aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Hal ini selaras dengan hasrat yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan iaitu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni serta
mampu menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara. Antara objektif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia adalah untuk memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia dengan memberi tumpuan terhadap akses kepada pendidikan, meningkatkan standard atau kualiti, merapatkan jurang pencapaian atau ekuiti, mengukuhkan perpaduan dalam kalangan murid serta mengoptimumkan kecekapan sistem. Kedua, untuk mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk setiap murid dan sistem pendidikan secara keseluruhan bagi tempoh 13 tahun akan datang. Dan yang ketiga, menggariskan transformasi sistem pendidikan yang komprehensif merangkumi perubahan penting dalam kementerian bagi memenuhi permintaan baharu dan harapan tinggi masyarakat serta mencetus dan menyokong transformasi perkhidmatan awam. PPPM dilaksanakan melalui 3 gelombang utama bagi memastikan transformasi pendidikan negara berlaku secara terancang dan berkesan. Setiap gelombang mempunyai fokus dan strategi tersendiri untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Gelombang pertama adalah pada tahun 2013 sehingga 2015. Gelombang pertama memberi penekanan kepada memperkukuhkan asas pendidikan termasuklah meningkatkan kualiti guru, memperbaiki kaedah pengajaran dan pembelajaran serta memastikan kurikulum lebih relevan. Fokus utama adalah memperkukuh asas murid supaya mereka dapat belajar dengan lebih berkesan. Yang kedua adalah gelombang kedua, itu pada tahun 2016 sehingga 2020. Gelombang kedua menumpukan kepada transformasi akademik dan pembangunan murid secara holistik. Dalam tempoh ini, murid dibimbing untuk mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, meningkatkan pencapaian akademik serta membentuk sahsiah dan akhlak yang baik. Pelbagai inisiatif seperti pemerkasaan literasi, numerasi dan kemahiran abad ke-21 diperkenankan. Gelombang terakhir adalah gelombang ketiga iaitu pada tahun 2021 hingga 2025. Gelombang ketiga menekankan penyediaan murid yang mampu bersaing di peringkat nasional dan antarabangsa. Fokus diberikan kepada pembangunan kemahiran tinggi teknologi dan inovasi serta penyediaan peluang pembelajaran yang inklusif. Gelombang ini juga bertujuan memastikan setiap murid memiliki potensi maksimum dan mampu menyumbang kepada kemajuan negara. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 PPPM, sistem pendidikan negara digarapkan untuk mencapai 5 aspirasi utama yang menjadi sasaran keberhasilan terhadap keseluruhan sistem pendidikan. Yang pertama, akses. Aspirasi akses bertujuan memastikan 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas. Ini bermakna setiap kanak-kanak di Malaysia berpeluang mendapat pendidikan tanpa mengira latar belakang sosioekonomi, lokasi atau faktor lain. Kedua adalah kualiti. Aspirasi kualiti menekankan standard pendidikan yang tinggi dengan usaha untuk meletakkan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas dalam penilaian antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. Ini memastikan pendidikan negara bukan sahaja memenuhi standard nasional tetapi juga setanding dengan sistem pendidikan berprestasi tinggi di dunia. Yang ketiga adalah equity. Aspirasi equity memberi tumpuan kepada pengurangan jurang pencapaian antara murid bandar dan luar bandar, antara kelompok sosioekonomi serta jantina. Matlamatnya adalah supaya semua murid mendapat peluang pendidikan yang adil dan saksama tanpa sebarang diskriminasi. Keempat adalah perpaduan. Aspirasi perpaduan menekankan pendidikan sebagai satu ruang untuk memupuk nilai perpaduan dan keharmonian dalam kalangan murid melalui pengalaman pembelajaran
yang menghargai kepelbagaian budaya dan latar belakang. Ini membantu membina masyarakat yang bersatu padu melalui sistem pendidikan. Dan yang terakhir adalah kecekapan. Aspirasi kecekapan menekankan penggunaan sumber secara efektif dan efisien supaya sistem pendidikan dapat memaksimumkan keberhasilan murid berdasarkan peruntukan yang ada. Ini memastikan setiap ringgit dan usaha yang dilaporkan memberi impak terbaik kepada pencapaian murid dan kemajuan negara. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, digariskan 6 aspirasi murid utama yang menjadi matlamat hasil pembelajaran bagi setiap murid di Malaysia. Yang pertama adalah pengetahuan. Murid perlu memiliki ilmu pengetahuan yang kukuh termasuk penguasaan asas seperti literasi, numerasi dan mata pelajaran teras supaya mereka dapat memahami dunia serta menangani cabaran pembelajaran sebenar. Yang kedua adalah kemahiran berfikir. Aspirasi ini menekankan keupayaan murid untuk berfikir secara kritis, kreatif dan reflektif dalam menyelesaikan masalah serta membuat keputusan tepat dalam kehidupan harian dan juga pembelajaran. Yang ketiga adalah kemahiran dua bahasa. Murid perlu menguasai kedua-dua bahasa utama, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, dan juga mereka digalakkan mempelajari bahasa tambahan untuk meningkatkan keupayaan komunikasi dalam konteks global. Yang keempat adalah etika dan kerohanian. Murid perlu dibentuk dengan nilai etika, moral dan kerohanian yang kukuh supaya mereka mengamalkan tingkah laku positif, berdisiplin dan bertanggungjawab dalam semua aspek kehidupan. Kelima adalah kemahiran memimpin. Aspirasi ini memfokuskan kepada pembangunan kemampuan kepimpinan murid melalui pengalaman formal dan bukan formal supaya mereka menjadi warga negara yang berdaya tahan, berkomunikasi efektif dan mampu bekerja dalam pasukan. Yang terakhir adalah identiti nasional. Setiap murid perlu mempunyai rasa bangga dan jati diri sebagai rakyat Malaysia, menghargai sejarah, budaya dan nilai negara supaya dapat menjadi individu yang bertanggungjawab serta berpandangan luas dalam konteks masyarakat majmuk. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 dirangka untuk mentransformasikan sistem pendidikan negara melalui 11 anjakan utama. Yang pertama, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Setiap murid tanpa mengira latar belakang sosioekonomi atau lokasi berhak mendapat peluang pendidikan berkualiti tinggi termasuk infrastruktur dan sumber pembelajaran yang lengkap. Anjakan kedua adalah untuk memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris serta digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Penguasaan dua bahasa penting untuk komunikasi dan pembelajaran, manakala bahasa tambahan meningkatkan kemahiran global murid dan persediaan mereka menghadapi dunia moden. Yang ketiga adalah untuk melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Murid dibimbing mengamalkan nilai moral, etika, disiplin dan tanggungjawab sosial agar menjadi individu berakhlak mulia yang menyumbang kepada keharmonian masyarakat. Keempat, mentransformasikan profesion keguruan menjadi profesion pilihan. Profesion guru diperkasakan melalui latihan, penghargaan dan sokongan supaya lebih ramai individu berkemahiran tinggi memilih kerjaya perguruan dan kekal dalam bidang ini. Yang kelima adalah untuk memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Kepimpinan sekolah yang cekap dan berdedikasi penting untuk membentuk persekitaran pembelajaran yang kondusif dan meningkatkan pencapaian murid. Yang keenam, mengupayakan JPN, PPD di sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Pentadbiran pendidikan di peringkat negeri, daerah dan sekolah diberi kuasa dan sumber untuk merangka
penyelesaian yang sesuai dengan keperluan setempat, meningkatkan keberkesanan pengurusan pendidikan. Yang ketujuh, memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. TMK digunakan secara strategik dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk meningkatkan interaksi murid, minat belajar dan keberkesanan pencapaian akademik. Kelapan, mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Peningkatan kapasiti kementerian termasuklah pengurusan, polisi, pemantauan dan sokongan kepada sekolah bagi memastikan dasar pendidikan dilaksanakan secara berkesan. Yang kesembilan adalah bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Kolaborasi ini membolehkan sokongan luar daripada keluarga, masyarakat dan sektor swasta menyumbang kepada pengalaman pembelajaran murid yang lebih holistik. Yang ke-10 adalah memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Penggunaan sumber kewangan secara efisien memastikan pelaburan dalam pendidikan memberi impak maksimum terhadap pencapaian murid dan peningkatan sistem pendidikan secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan ketelusan dan kebertanggungjawaban awam secara langsung. Sistem pendidikan perlu lebih tulus dalam pelaporan, pemantauan dan keputusan supaya semua pihak termasuk ibu bapa dan komuniti dapat memahami serta menilai prestasi dan keberkesanan dasar yang dilaksanakan. Seterusnya, hala 7 dan transformasi pendidikan global. Pertama, pendidikan untuk masa depan adil dan inklusif. Pendidikan bukan sekadar ilmu, tetapi membentuk masyarakat beretika, toleransi dan menghormati kepelbagaian budaya. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan dunia yang berubah cepat. Pelajar perlu menguasai kemahiran abad ke-21 seperti kreativiti, penyelesaian masalah dan literasi digital bagi menghadapi cabaran global. Yang ketiga adalah pendidikan menyokong kesejahteraan sosial dan alam sekitar. Pelajar dibimbing untuk memahami isu kesihatan, perubahan iklim dan kelestarian alam serta bertindak secara bertanggungjawab. Yang keempat adalah kerjasama antarabangsa. Negara, organisasi dan komuniti global perlu berkongsi amalan terbaik dan inovasi untuk meningkatkan kualiti pendidikan sejagat. Yang kelima adalah pendekatan berfikir masa depan, future thinking. Perancangan pendidikan mengambil kira kemungkinan masa depan yang berbeza bagi memastikan pelajar dan sistem bersedia menghadapi perubahan. Seterusnya, definisi guru berjiwa pendidik. Guru berjiwa pendidik bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga menjadi teladan dan pembimbing yang membentuk sahsiah, nilai dan akhlak murid. Mereka peduli, berdedikasi dan sentiasa memperbaiki diri menggunakan pendekatan yang sesuai untuk membantu murid mengembangkan potensi diri, kemahiran berfikir dan nilai murni seperti disiplin, tanggungjawab dan kasih sayang. Guru berjiwa pendidik memastikan murid bukan sahaja cemerlang akademik tetapi juga seimbang dari segi sahsiah dan mampu menyumbang kepada masyarakat dan negara. Terdapat pelbagai ciri guru berjiwa pendidik. Pertama, kendiri positif. Guru mempunyai keyakinan diri dan sikap positif yang memberi inspirasi kepada murid. Yang kedua, berakhlak mulia. Guru menunjukkan tingkah laku beretika, jujur dan bertanggungjawab. Yang ketiga, bertanggungjawab dan amanah. Guru menunaikan tanggungjawab profesional dengan penuh amanah dan dedikasi. Ciri yang seterusnya adalah dedikasi. Guru bersemangat mendidik murid dan sentiasa berusaha memperbaiki kaedah pengajaran. Yang kelima adalah bersikap terbuka. Guru menerima pandangan dan maklum balas untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran. Ciri yang keenam adalah penyayang. Guru prihatin terhadap keperluan dan perasaan murid untuk mewujudkan
hubungan harmoni. Ciri yang terakhir adalah penampilan dan keterampilan. Guru menjaga penampilan dan kemahiran komunikasi bagi membina imej profesional. Seterusnya, kita beralih kepada etika keguruan. Etika yang pertama adalah tanggungjawab terhadap murid. Guru bertanggungjawab mendidik, membimbing dan menjaga kebajikan murid supaya mereka berkembang secara akademik, sahsiah dan emosi. Kedua, tanggungjawab terhadap ibu bapa. Guru bekerjasama dengan ibu bapa untuk memantau perkembangan murid dan melibatkan mereka dalam proses pendidikan anak. Ketiga adalah tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Guru menyumbang kepada masyarakat dan negara dengan menyebarkan ilmu, memupuk nilai murni serta melahirkan generasi yang berakhlak dan berkemahiran tinggi. Yang terakhir adalah tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan. Guru menghormati bekerjasama dan mengekalkan integriti profesional bagi meningkatkan mutu pendidikan dan kredibiliti profesion perguruan. Terakhir adalah kemahiran digital dalam pendidikan. Yang pertama, pemanfaatan teknologi. Guru dan murid menggunakan teknologi seperti komputer, tablet, perisian dan platform digital untuk menyokong pengajaran, pembelajaran dan pentadbiran pendidikan. Penggunaan teknologi membolehkan pembelajaran lebih interaktif, menarik dan fleksibel mengikut keperluan murid. Yang kedua, objektif pembelajaran digital. Kemahiran digital bertujuan meningkatkan keberkesanan pengajaran serta membolehkan murid belajar secara kreatif dan berfikir kritis. Selain itu, ia mempersiapkan murid menghadapi cabaran abad ke-21 dan dunia kerja yang semakin bergantung kepada teknologi. Yang ketiga adalah etika digital. Murid dan guru perlu mengamalkan penggunaan teknologi secara bertanggungjawab dan selamat, termasuklah menghormati hak cipta dan privasi maklumat. Amalan etika digital juga memastikan mereka tidak menyebarkan maklumat palsu atau melakukan penyalahgunaan teknologi yang boleh menjejaskan diri sendiri dan orang lain. Secara ringkasnya, pendidikan membentuk ilmu, kemahiran, nilai dan sahsiah murid untuk menghadapi kehidupan dan menyumbang kepada masyarakat serta negara. Matlamatnya ialah melahirkan generasi yang berpengetahuan, berkemahiran, berakhlak mulia, berdikari dan berdaya saing. Aspirasi pendidikan menekankan akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Manakala aspirasi murid menumpu pengetahuan, kemahiran berfikir, bahasa, etika, kepimpinan dan identiti nasional. Hala tuju pendidikan menekankan transformasi sistem untuk relevan dengan cabaran abad ke-21 melalui PPPM dan 11 anjakan utama termasuk kepimpinan, pemanfaatan teknologi, kerjasama komuniti dan accountability. Guru berjiwa pendidik memainkan peranan penting dengan ciri-ciri sahsiah, dedikasi dan etika profesional. Manakala kemahiran digital membolehkan pengajaran dan pembelajaran lebih interaktif, kreatif dan bertanggungjawab. Keseluruhannya, pendidikan dan transformasinya membina generasi holistik, seimbang, berdaya saing dan bertanggungjawab mampu menyumbang secara positif kepada masyarakat, negara dan dunia.